Bagai kacang berpekan kulit. Ungkapan ini sering kita dengar, tetapi ia bukan sekadar ungkapan, tetapi ini sudah menjadi realiti yang amat membimbangkan. Dalam mengejar kemajuan, ada hati yang kita abaikan. Ada wajah tua yang menunggu, tetapi tiada siapa yang pulang. Pengabaian orang tua bukan sekadar isu keluarga, tapi ini menunjukkan runtuhnya nilai kasih, tanggungjawab dan ihsan. Dalam dokumentari ini, kita akan menyelami kisah benar, melihat kesan yang tersembunyi dan mengapa ihsan bukan pilihan. Okey, Pakcik. Apa nama Pakcik? Nama Pakcik Aznan. Nama penuh Aznan Azman lah. Okey, jadi saya panggil Pakcik Aznan lah Boleh. Pakcik Aznan berasal dari mana? Pakcik duduk dekat Gantut. Lepas tu Pakcik pindah dekat Kuantan. Lepas tu sekarang Pakcik dekat sini lah. Jadi Pakcik berapa lama dah duduk kat sini? Pakcik setakat ni dah lebih kurang 20 tahun dah dekat sini lah. 20 tahun. Boleh Pakcik ceritakan kehidupan Pakcik sebelum tinggal di rumah jagaan? Kehidupan aku semenjak aku tinggal dekat sini hidup aku dulu okey je. Aku kerja sendiri, besarkan anak seorang-seorang. Bini aku dah lama tak ada. Semuanya lah aku tanggung. Rumah aku beli, rumah aku adalah dulu rumah kecil. Tapi orang kata bahagia lah kan. Tapi pas anak aku kahwin, tu yang berubah. Menantu aku tu, dia lah punya pasal. Saya faham. Mungkin Pakcik sedang marah, perasaan bercampur bau semua. Okay, kalau Pakcik sudi kongsilah kan, macam mana Pakcik boleh mula tinggal kat rumah jagaan? Menantu aku tu, dia lah yang suruh aku, dia suruh laki dah hantar aku kat sini. Aku sakit kaki sikit je, dah dia kata aku macam-macam pula. Tak tahulah. Pakcik, sejak Pakcik tinggal dekat sini, macam mana perasaan Pakcik? Okey tak? Nak cakap macam mana? Anak saya dulu tu dengar cakap je orang dia. Tapi lepas saya kahwin, semua dia dengar cakap bini dia. Tak nak pun dengar cakap aku. Aku nak kata aku marah ya. Marah tu tak sangat lah kata. Aku tak kisah pun harta dia. Aku mati nanti dia ambil je lah harta tu. Cuma aku sedih sikit lah. Sebabnya aku duduk sini seorang-seorang. Kata, kalau ada orang melawat aku adalah, itulah sumber keceriaan aku kat sini. Kalau tak ada lah. Aku duduk sini setiap malam. Aku rindukan nak tengok muka cucu-cucu aku tu. Sedih tengok. Kisah Pakcik Aznan bukan sesuatu yang asing. Ramai warga tua hanya berharap untuk merasa dihargai dan ditemani. Kadang-kadang bukan kemewahan yang mereka perlukan. Hanya sedikit masa, sekadar hadir sudah cukup membuat mereka disayangi. Okey Pakcik, saya faham perasaan Pakcik macam mana. Okeylah Pakcik, terima kasih sebab berkongsi. Walaupun pengalaman Pakcik ni agak pahit sebenarnya. Saya doakan satu hari nanti hubungan Pakcik dengan keluarga Pakcik akan baik-baik je. Rasilah nak. Bukan senang orang-orang muda nak dengar cakap Pakcik ni. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Pengalaman Pakcik Aznan hanyalah sebahagian daripada realiti di rumah warga tua. Seterusnya, kita dengar pula pandangan penjaga yang berdepan dengan situasi ini setiap hari. Okey Encik, boleh Encik perkenalkan diri Encik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Rahim. Saya berumur 46 tahun dan berasal dari Miri, Sarawak. Okey, sudah berapa lama Encik bertugas di sini dan berapa lama tempat ini telah ditubuhkan?
Saya sudah pun berkhidmat dekat tempat ni sejak tahun 2020 dari zaman PKP lagi. Jadi saya dah berkhidmat selama 5 tahun dan tempat ni iaitu Pusat Jagaan Seri Kemuncup. Ni telah pun ditubuhkan selama 20 tahun dah. Tapi banyak fasiliti baru sebab dah dinaik taraf. Berdasarkan pengalaman Encik, apakah faktor warga emas tinggal di sini? Sebenarnya faktor dia banyak. Ramai orang berpandangan yang warga-warga emas yang tinggal di sini mungkin diabaikan ataupun ditinggalkan oleh anak-anak mereka sendiri. Tapi ada juga yang datang ke sini atas rasa bosan. Mereka duduk seorang diri di rumah, tiada kawan. Jadi bila mereka duduk di pusat jagaan ni, mereka boleh berkomunikasi, mereka boleh buat kawan. Lagipun dekat pusat jagaan ni banyak aktiviti lah yang kita buat. Contohnya kalau pagi kita akan buat aktiviti kelas sedikit, ada mengajar. Dan kalau petang pula ada aktiviti riadah ringan lah untuk warga-warga emas ni, sebab nak bagi mereka rasa seronok walaupun mereka dah tua lah. Tapi ada juga memang benar ada yang anak-anak tinggalkan mereka di sini atas urusan kerja, macam kerja jauh, tak ada orang nak jaga dekat rumah. Ada yang sengaja meninggalkan ibu ayah mereka sendiri di sinilah. Kadang-kadang saya pun kesian tengok ada beberapa orang warga emas dekat sini. Kadang-kadang menangis, rindukan anak, rindukan cucu. Tapi tugas saya di sini memang untuk menggembirakan hati mereka lah. Buat mereka rasa sini tempatnya selamat untuk mereka. Okey, jadi soalan seterusnya mungkin saya akan sentuh tentang emosi sedikit. Bagaimana Encik menangani warga emas yang mungkin agresif ataupun mengalami isu tekanan emosi? Caranya, bila kita tengok balik, ramai yang mengalami tekanan emosi ni sebab mereka nak luangkan masa dengan anak-anak mereka, dengan keluarga. Jadi cara kita mengatasi tu, kita buat aktiviti sedikit lah, ataupun kita buat sedikit tazkirah ke, bagi perkongsian ilmu, ataupun buat aktiviti riadah, benda-benda yang boleh buat mereka rasa tenang semula. Tak pun kita bagi jumpa kejap anak-anak mereka, kita bawa, bagi mereka lepas rindu. Macam kalau kita bawa tu pun mungkin dalam seorang dua orang boleh jumpa anak-anak mereka lagi. Jadi benda tu sedikit sebanyak boleh mengubat hati mereka jugalah. Menurut Encik Rahim, ramai penghuni di sini mengalami tekanan emosi kerana merindui keluarga. Oleh itu, pihak rumah jagaan berusaha memberi sokongan melalui tazkirah, aktiviti riadah dan jika boleh mempertemukan mereka dengan anak-anak. Semua ini dilakukan agar mereka kembali tenang dan merasa dihargai. Okey, soalan terakhir. Pada pendapat Encik, apakah kesan negatif pengabaian orang tua ni kepada murid-murid sekolah ataupun generasi yang kini? Pada pendapat saya lah, isu penindasan ataupun isu pengabaian orang tua ni, terutama bagi murid-murid di sekolah, nanti mereka akan menganggap bahawa itu adalah perkara yang biasa, itu adalah perkara yang normal untuk dibuat. Contohnya mereka nampak ibu bapa mereka menghantar atuk nenek mereka sendiri di pusat jagaan ni, jadi mereka fikir, oh nanti macam ni lah aku macam ni lah dah kerja, aku akan hantar mereka pula, aku tak perlu jaga. Jadi ini menjadi peranan utama ibu bapa sendirilah untuk menunjukkan teladan yang baik. Sebab kalau benda ni dilakukan secara berterusan, akan menjadi norma bagi anak-anak itu sendiri. Mereka akan menganggap semua ini adalah perkara yang biasa, perkara yang normal, dan memberi kesan yang buruk, kesan yang sangat-sangat buruk kepada nilai anak-anak itu sendiri. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Sama. Isu pengabaian warga tua bukan perkara yang kecil. Ia adalah tanggungjawab kita semua. Dengan nilai ihsan, kita boleh memastikan mereka tidak terus dilupakan.
Semoga dokumentari ini membuka mata kita untuk lebih prihatin dan lebih menghargai warga tua di sekeliling kita. Ditekan dari segala sisi, seringkali hilang arti. Aku hidup untuk siapa? Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Apa sebaiknya pergi? Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah. Membisu saat semua sibuk